Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman bin Syamsul. InsyaAllah saya akan membentangkan kertas projek yang bertajuk menilai isu kontemporari dalam kurikulum pendidikan Islam berteraskan gagasan kesepaduan ilmu demi mencapai standard pendidikan bertaraf dunia. Okey, baik. Slide seterusnya. Slide ini menunjukkan keseimbangan yang perlu ada dalam sistem pendidikan. Semua penimbang membawa maksud ketiga-tiga aspek ini perlu bergerak seiring supaya pendidikan kekal relevan dan kualiti. Okay, yang pertama kita boleh tengok aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan FPK. FPK menjadi asas kepada sistem pendidikan negara. Tujuannya adalah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani. Ini bermaksud pendidikan bukan sahaja menekankan pencapaian akademik tetapi juga membentuk sasiah akhlak dan nilai murni. Okay, yang kedua pula adalah matlamat projek. Matlamat projek ialah membangunkan murid yang mempunyai kemahiran berfikir secara kritis, mampu menyelesaikan masalah, bekerjasama serta menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif. Semua ini selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga pula adalah cabaran kontemporari atau IR 4.0 dan AI. Dalam era revolusi 4.0, teknologi seperti kecerdasan buatan iaitu AI semakin berkembang. Oleh itu, pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini supaya murid mempunyai kemahiran digital, celik teknologi dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan pada masa hadapan. Baik, slide seterusnya berkenaan dengan standard pendidikan global PAK21. Slide ini menunjukkan bahawa standard pendidikan global atau PAK21 perlu dibina di atas landasan yang kokoh. Yang kita boleh tengok berkenaan dengan syariat dan jati diri Islam. Ini bermaksud walaupun pendidikan berkembang mengikut peredaran zaman, nilai agama dan akhlak tetap menjadi asas utama. Landasan syariat dan jati diri Islam merupakan asas kepada keseluruhan pendidikan. Segala ilmu, kemahiran dan teknologi perlu dipandu oleh Al-Quran dan juga Sunnah supaya dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia serta tidak menyalahgunakan ilmu yang dimiliki. Seterusnya, terdapat 3 elemen utama dalam standard pendidikan global. Kita boleh tengok, kita boleh lihat pertama menggalakkan kecerdasan teknologi dan kecerdasan AI. Iaitu kecerdasan buatan AI, murid perlu didedahkan dengan penggunaan teknologi dan AI supaya mereka mempunyai kemahiran digital serta mampu bersaing dalam dunia yang semakin moden. Ini supaya murid tidak ketinggalan dengan peredaran yang berlaku sekarang. Yang kedua, membina kemahiran berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah dan kepimpinan. Kemahiran ini penting supaya murid dapat membuat keputusan yang tepat, kreatif serta mampu memimpin diri dan juga masyarakat. Yang ketiga, membentuk tanggungjawab sosial dan kecerdasan terhadap alam sekitar. Pendidikan bukan hanya melahirkan individu yang bijak tetapi juga individu yang bertanggungjawab, prihatin terhadap masyarakat dan menjaga kelestarian alam. Ayat di bawah sekali yang kita boleh tengok. Ayat ni adalah menegaskan bahawa kemajuan material dan penguasaan sains mestilah didiri di atas kemantapan moral dan akidah. Dengan kata lain, teknologi dan ilmu pengetahuan perlu digunakan untuk membawa kebaikan kepada manusia dan tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan abad ke-21 bukan sekadar melahirkan murid yang celik teknologi, tapi juga insan yang berilmu, berakhlak, mempunyai jati diri Islam serta memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Okay, baik. Slide seterusnya adalah slide yang menerangkan berkenaan dengan guru pendidikan Islam abad ke-21 perlu menguasai 3 elemen utama yang berkaitan, iaitu pengetahuan kandungan, konten, kedua pengetahuan pedagogi dan pengetahuan teknologi. Itu maknanya teknologi. Apabila ketiga-tiga elemen ini digabungkan, guru dapat menjadi fasilitator digital yang lebih berkesan. Kita boleh tengok elemen yang pertama, iaitu pengetahuan kandungan, C, iaitu konten. Guru perlu mempunyai penguasaan yang mendalam terhadap ilmu agama, termasuk akidah, ibadah, akhlak dan syariah. Penguasaan kandungan yang kukuh memastikan ilmu yang disampaikan adalah tepat dan juga sahih. Elemen kedua pula ialah
pengetahuan pedagogi. Guru perlu mengetahui kaedah pengajaran yang sesuai dalam pendidikan abad ke-21. Pengajaran tidak lagi hanya berpusatkan guru tetapi lebih berpusatkan murid, iaitu melalui aktiviti yang kreatif, interaktif, kolaboratif dan menggalakkan pemikiran yang kritis. Elemen yang ketiga adalah pengetahuan teknologi. Guru perlu mahir menggunakan teknologi dan aplikasi digital seperti Kahoot, sedia ada Canva dan AI. AI ni ada banyak pelbagai jenis AI yang guru boleh dapatkan dan boleh terapkan dalam pembelajaran seharian. Menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, kreatif dan berkesan. Apabila ketiga-tiga elemen ini digabungkan, guru akan menjadi seorang fasilitator digital berimpak tinggi. Ini bermaksud guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membimbing murid menggunakan teknologi secara bijak tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Di sebelah kanan slide saya tu menunjukkan realiti semasa. Masih terdapat sebahagian guru yang kurang bersedia menerima perubahan teknologi. Antara cabarannya ialah kurang keyakinan menggunakan teknologi, faktor umur, kekangan masa, beban tugas yang banyak oleh guru-guru dan kurang latihan khusus dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan agama. Baik. Seterusnya adalah slide perbandingan antara 4 institusi. Yang kita boleh tengok dalam slide ini adalah pertama SMKA, SABK, Tahfiz dan juga SAS ataupun kita panggil Sekolah Agama Swasta. Perbandingan antara 4 institusi ini berdasarkan 3 aspek iaitu fokus kurikulum, standardisasi kualiti serta prasarana dan digitalisasi. Kita tengok yang pertama. Pertama menunjukkan SMK ataupun Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Fokus utamanya ialah melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan syiar Islam. Dari segi kualiti, SMK mempunyai standard yang lebih tinggi dan lebih terkawal kerana berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, kemudahan dan prasarana digital pula lebih lengkap dan tersusun. Yang kedua ialah SABK atau Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Sekolah ini menggabungkan kurikulum kebangsaan dengan kurikulum agama. Walau bagaimanapun, tahap standarisasinya berbeza mengikut negeri kerana pentadbirannya tidak seragam sepenuhnya. Dari segi kemudahan masih terdapat kekurangan terutamanya di kawasan luar bandar. Kita pergi yang seterusnya iaitu Sekolah Tahfiz, sama ada awam ataupun swasta. Fokus utama perkhususan dalam hafazan adalah Al-Quran. Namun standard kualitinya masih berbeza-beza dan belum diselaraskan sepenuhnya. Selain itu, jurang digital juga agak besar kerana tidak semua institusi mempunyai kemudahan teknologi dan juga selain daripada teknologi sumber-sumber lain yang kita boleh tengok. Yang keempat ialah SAS ataupun kita panggil Sekolah Agama Swasta. Sekolah ini dia agak fleksibel kerana model pembelajaran lebih inovatif dan juga mengikut keperluan masing-masing. Namun, kebanyakan sekolah ini bergantung kepada dana swasta, menyebabkan tahap kemudahan dan teknologi berbeza antara sebuah sekolah dengan sekolah yang lain. Kesimpulan daripada analisis ini, setiap jenis institusi mempunyai kekuatan dan kelebihan tersendiri serta memberikan lebih banyak pilihan kepada ibu bapa dan pelajar. Namun, kepelbagaian sistem ini juga menyebabkan wujudnya perbezaan dari segi standard kurikulum, kualiti pendidikan dan kemudahan digital. Oleh itu, penyelarasan standard serta penambahbaikan prasarana dan teknologi amat penting supaya semua pelajar mendapat peluang pendidikan yang berkualiti tanpa mengira jenis sekolah yang mereka pilih. Kalau mudah fahamnya, SMKA ni paling standard dan lengkap. Kalau SABK, gabung kurikulum agama dan kebangsaan tetapi bergantung kepada negeri. Yang ketiga, Tahfiz. Fokusnya memang hanya kepada Quran dan kemudahannya tidak diseragamkan. Lepas tu, Sekolah Agama Swasta, dia lebih fleksibel dan inovatif
tapi memerlukan ataupun bergantung kepada sumber kewangan luar. Secara keseluruhannya, semua institusi ini memainkan peranan penting dalam pendidikan Islam di Malaysia. Cabaran utama yang perlu diberi perhatian ialah penyelarasan standard pendidikan serta pengurangan jurang digital agar semua pelajar mendapat pendidikan yang berkualiti dan seimbang. Okey, baik. Slide yang seterusnya adalah isu dualisme pendidikan. Isu dualisme pendidikan ni adalah pemisahan antara ilmu dunia dan juga ilmu agama. Okey, dalam sistem pendidikan terdapat dua aliran utama yang kita boleh tengok adalah kurikulum sekular. Okay, kurikulum sekular ni adalah kurikulum yang memberi penekanan kepada sains, matematik dan juga teknologi. Kalau kita boleh tengok sebelah kanan adalah kurikulum keagamaan yang memfokuskan kepada syariah, usuluddin dan fiqh. Apabila kedua-dua bidang ini dipisahkan tanpa integrasi, beberapa masalah akan timbul. Okay, kita boleh tengok yang pertama. Masalah pertama adalah krisis profesional. Kurikulum sekular berjaya melahirkan ramai profesional seperti doktor, jurutera, saintis. Namun, jika pendidikan hanya menumpukan kepada kemahiran teknikal tanpa nilai agama dan etika, akan lahir profesional yang cemerlang dalam kerjaya tetapi kurang pertimbangan moral ketika membuat keputusan. Okay, masalah kedua adalah krisis keagamaan. Ini sebaliknya, kurikulum keagamaan pula melahirkan ilmuwan agama yang mahir dalam bidang syariah dan fiqh. Namun, jika mereka kurang didedahkan kepada sains dan teknologi, mereka mungkin sukar memahami cabaran masyarakat dan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI. Okay, akibatnya adalah akibat antara pemisahan dua kurikulum ni akan wujud kececiran. Sebahagian graduan agama menghadapi cabaran untuk menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran pekerjaan kerana kurang kemahiran teknologi AI ataupun profesional. Dalam masa yang sama, sebahagian profesional berjaya dari segi kerjaya tetapi kurang menghayati nilai agama dalam kehidupan pekerjaan. Dualisme pendidikan bukanlah memisahkan ilmu agama dan ilmu dunia, tapi menunjukkan bahawa kedua-dua perlu digabungkan. Kalau dipisahkan, baru akan timbul masalah. Tapi kalau digabungkan, dia tak akan ada masalah yang berlaku. Okay, pendidikan yang ideal ialah pendidikan yang berintegrasikan ilmu agama dan ilmu sains. Dengan cara ini, kita dapat melahirkan individu yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik dan kerjaya, malah mempunyai akhlak dan integriti dan menghadapi cabaran dunia moden berpandukan nilai Islam. Okay, baik. Slide seterusnya akan menerangkan berkenaan epistemologi kesepaduan. Apa itu epistemologi kesepaduan? Iaitu konsep yang menggabungkan antara ilmu nakli dan juga ilmu akli dalam Islam. Okay, kalau tengok bahagian kiri, ada kompas. Okay, itu adalah simbol panduan hidup. Di tengah kompas tu ada perkataan ilmu nakli. Ilmu nakli itu apa? Iaitu ilmu yang bersumberkan wahyu seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ilmu ini menjadi paksi utama kehidupan, membentuk akidah, akhlak dan nilai moral. Oleh sebab itu, ia juga dikaitkan dengan fardu ain, iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu Muslim. Di bahagian atas pula ada perkataan ilmu akli. Iaitu ilmu yang diperoleh melalui akal, pemerhatian, penyelidikan dan pengalaman. Contohnya ilmu sains, teknologi, perubatan, kejuruteraan, kemanusiaan dan bidang-bidang lain yang tergolong dalam fardu kifayah. Ilmu ini penting, antaranya adalah membangunkan ummah dan juga masyarakat demi memajukan tamadun. Konsep utama slide ini ialah kedua-dua ilmu tidak boleh dipisahkan. Dalam Islam, semua ilmu adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, Islam menolak kefahaman yang memisahkan agama daripada ilmu dan kehidupan. Seperti yang dinyatakan di sebelah kanan slide,
ilmu nakli, iaitu berfungsi sebagai kompas etika, manakala ilmu akli memberi ruang kepada penerakaan dan kemajuan. Maksudnya, umat Islam bebas mengembangkan ilmu sains dan teknologi, tetapi mestilah berpandukan wahyu, supaya tidak bercanggah dengan syariah dan Islam. Okey, baik. Seperti yang dinyatakan di bahagian bawah slide, gabungan ilmu nakli sebagai kompas moral dan ilmu akli sebagai penerokaan semasa akan melahirkan pembangunan tamadun yang diberkati. Dengan kata lain, kemajuan yang sebenar bukan hanya diukur melalui pencapaian teknologi, tapi juga melalui nilai akhlak, etika dan keberkatan berpandukan ajaran Islam. Okey, baik. Seterusnya, saya akan menerangkan slide lensa kesepaduan. Slide ini menunjukkan bagaimana konsep kesepaduan ilmu diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita boleh tengok di bahagian kiri, kita boleh lihat topik kurikulum akli, iaitu ilmu yang berasaskan akal dan kajian saintifik. Contoh yang diberikan ialah biologi sains dan pengatacaraan. Yang saya bagi contoh tu adalah ilmu moden yang dipelajari di sekolah atau universiti. Namun ilmu-ilmu yang diajar di sekolah atau universiti tidak diajar secara terpisah daripada agama. Sebaliknya, ia dilihat melalui lensa kesepaduan. Kalau boleh tengok kat tengah-tengah tu, di bahagian tengah slide, lensa ini menggabungkan dua elemen penting, iaitu tadabbur dan juga maqasid syariah. Apa itu tadabbur? Tadabbur bermaksud kita menghayati dan merenungkan kebesaran Allah melalui ilmu yang dipelajari. Manakala maqasid syariah ialah objektif atau tujuan syariah Islam yang memastikan sesuatu ilmu dan teknologi digunakan untuk membawa manfaat serta menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Sebagai contoh, dalam bilik darjah 1, apabila pelajar mempelajari anatomi ataupun biologi, mereka bukan sekadar memahami struktur badan manusia dari sudut saintifik. Mereka juga mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran untuk menyedari kebesaran dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana ilmu sains dapat mengukuhkan lagi keimanan. Manakala contoh yang kedua, dalam bilik darjah 2, apabila pelajar mempelajari kecerdasan buatan iaitu AI, mereka bukan hanya menilai teknologi tersebut dari aspek kecakapan dan inovasi. Mereka juga menilai isu-isu etika berdasarkan maqasid syariah. Contohnya, memastikan penggunaan AI tidak menzalimi manusia, menjaga privasi, berlaku adil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Hasil daripada pendekatan yang berlaku ni, bolehlah lahirkan model insan yang seimbang. Seperti yang ditunjukkan di bahagian kanan slide, maksudnya kita bukan sahaja ingin menghasilkan saintis, jurutera atau pakar teknologi, tapi juga individu yang mempunyai akhlak, integriti dan pegangan agama yang kukuh. Baik. Seterusnya adalah slide yang terakhir. Saya akan menerangkan slide yang bertajuk 3 tonggak tindakan. Slide ini menerangkan 3 tindakan utama yang perlu dilaksanakan bagi memastikan pendidikan Islam terus relevan, berkualiti dan mampu menghadapi cabaran era digital. Kita tengok tonggak yang pertama, iaitu tonggak sinergi sistem. Apa maksud sinergi sistem? Ia bermaksud mewujudkan kerjasama dan penyelarasan antara pelbagai institusi pendidikan Islam seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK, Sekolah Tahfiz dan institusi swasta. Walaupun institusi ini berbeza daripada latar belakang, matlamatnya tetap sama, iaitu melahirkan generasi Muslim yang berilmu dan berakhlak. Oleh itu, integrasi kurikulum dan perkongsian kepakaran dapat meningkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Kita pergi ke tonggak yang kedua, iaitu pemerkasaan GPI, untuk guru pendidikan Islam. Guru pendidikan Islam perlu sentiasa meningkatkan kemahiran melalui latihan dalam perkhidmatan, iaitu LDP. Latihan ini bukan sahaja tertumpu kepada kandungan mata pelajaran,
malah memberi penekanan kepada pedagogi digital dan penggunaan kecerdasan buatan iaitu AI. Dengan kemahiran ini, guru dapat menghasilkan pengajaran yang lebih kreatif, interaktif dan sesuai dengan keperluan murid pada masa kini. Secara tidak langsung, guru akan terus kekal relevan dalam dunia pendidikan yang sentiasa berubah. Okey, tonggak yang ketiga ialah ikuiti prasarana. Ikuti prasarana maksudnya memastikan semua sekolah mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kemudahan teknologi pendidikan. Okey, tetapi masih terdapat sekolah yang terutamanya di luar bandar yang kurang ataupun berdepan dengan kekurangan capaian internet, peranti digital dan kemudahan ICT. Oleh itu, jurang digital perlu diatasi supaya setiap murid tanpa mengira lokasi mendapat akses yang adil kepada pendidik berkualiti, pendidikan berkualiti. Okey, ketiga-tiga tonggak ini saling melengkapi. Sinergi sistem mengukuhkan kerjasama antara institusi. Pemerkasaan GPI meningkatkan kompetensi guru. Manakala ikuti prasarana memastikan semua murid mempunyai peluang yang sama untuk belajar. Bila ketiga-tiga elemen ini digabungkan, jadi secara tidak langsung dapat dilaksanakan secara bersepadu, sistem pendidikan Islam akan menjadi lebih mantap, inklusif dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.